Kawan saya semua belajar, dah kerja lah. Kawan-kawan kerja sedap-sedap Hari ni kita nak buat kenduri. Akan belanja je semua dia orang. Semoga cita-cita akan nak jadi peguam. Saya doakan tercapai. Okay, hai, Assalamualaikum. So, petang ni saya ada dekat Jalan Suar Kasih, Bandar Tun Hussein On. So, saya ada jumpa satu peniaga sempoi, makanan yang sempoi. Saya tak biasa buat lagi. Kita boleh try. Jom. Cendawan goreng crispy. Assalamualaikum. Akak jual apa? Cendawan goreng. Cendawan tiram yang ni kak? Ni cendawan tiram. Okey. Tiram ni inoki. Inoki. So ni harga dia lah. Ya, harga. 100 gram RM5, 200 gram RM9. Saya nak beli RM10, RM10. RM10. Tapi saya nak makan kat sini. Oh, boleh. Saya nak rasa kat sini juga. Macam mana tercetus idea nak buat cendawan goreng ni? Sebab kita suka makan. Okey. Kita sebab kita ada kawan dekat Kuala Kangsar juga niaga. Kita nak niaga kan, kita bawa lah ke sini buat. Sini tak ada orang jual kan. Ada pun kita tak mendapati saya punya kita rasa. Sekarang kan musim hujan kan. So kalau musim hujan ni kita goreng bila orang datang. Sebab nanti dia akan sejuk. Akak dah lama dah berniaga? Dekat 2 tahun dah. Tapi stop lah sebab kita dulu belajar, kita stop sekejap, lepas tu baru sama balik. Oh, belajar kat mana? Kat Perak tu? Universiti Sultan Azlan Shah. Kuala Kangsar? Kuala Kangsar. Syariah. Dia boleh jadi ustazah ni? Tak. Ya ke? Alah, ya. Masa ni ada bersuruh sama orang kerja kan. Saya macam pilih nak bisnes semua. Hati lebih ke? Mana kan belajar tinggi-tinggi bisnes kan. Tapi ada lah kuih kemah dia insyaAllah. Kalau ada rezeki saya kerja. Ada rezeki saya kerja office, saya kerja lah. Ikutlah. Kita follow the flow je. Syariah, degree lah. Degree. So kalau ambil master nanti, nak masuk ke mana tu? Ada rezeki saya ambil lah macam tu. Kawan saya semua belajar kerja. Dah kerja lah. Kawan-kawan kerja sedap-sedap sedap. Kerja okey kan. Kita niaga. Tapi tak apalah. Allah bagi rezeki ni. Dia masing-masing punya cerita. Betul. Kita layan je macam mana kan. Jadi Allah bagilah flow dia. Betul. Jadi kita fikir sangat kita peras kan. So jangan fikir sangat. Jangan fikir sangat. Nanti dia stres. Follow je lah. Nanti Allah bagi. Saya pun tak sangka saya niaga. Okey. Sebenarnya cita-cita nak jadi apa sebenarnya? Cita? Peguam ke? Allahu Akbar. Serius lah. Jadi peguam InsyaAllah satu hari nanti tu. Niaga pun tak lumrah Kena banyak bersyukur kak. Ya betul. Bila kita bersyukur Allah bagi lebih. Itulah yang saya rasa pengalaman saya lah kan. First saya niaga tu macam kita kan baru first berniaga. Tak ada orang beli kan. So dia macam dah sedih lah kan. Ya betul. Tak ada orang beli ke benda semua. Bila lama-lama saya belajar. Jadi kita bersyukur Allah bagi lah. Biasalah tu dia ada hari habis, ada hari tak habis. Biasa kan. Kak Maiza dah berkahwin ke belum? Belum lagi, masih bujang lah. Apa yang membuat akak nak teruskan berniaga ni? Sebab satu, masa tu banyak. Bila kerja ni, kita boleh dengan family tu banyak lah. Maksudnya, kita ada masa sendiri. Saya tak ada stres sangat masa tu kan. Tak terikat lah. Saya suka bebas. So, tak terikat dengan masa kerja. Cendawan, berapa kilo sehari? Untuk setakat ni, dalam 4-5 kilo lah. Macam, dulu kita buat pedas. Okey. So, macam orang komplain lah pedas sangat. So, kita ubah bagi kurang pedas. Dia komplain lah. Kenapa dah tak pedas, kenapa dah lain benda semua. Dan kita ubah balik bagi dia agak pedas sikit. Dan kita tak boleh nampakkan hati semua orang Nanti siapa angkat barang-barang ni? Angkat barang-barang kemah siapa angkat? Saya dengan adik lah. Kadang-kadang saya seorang je angkat. Kalau kemah seorang-seorang, ada biasa kan, niaga kena dia tak boleh nak bergantung ke orang. Sebab orang tak selalunya ada. Bila kita tak boleh buat sendiri tu, kita macam kalau macam orang tak ada kan, kita rasa macam ya aku tak boleh buat kan. Itu yang saya macam aku buat sendiri dah. Rezeki insyaAllah kita boleh buat macam cawangan ke, boleh food truck. Lainnya food truck lah. Bolehlah kita pergi event-event kan. Okey. Okey, dekat tangan saya sekarang ni ada cendawan inoki. So, cendawan ikut inoki ni dia macam rambut sikit. Dia berserabut. So, memang nampak garing. Resepi tepung ni memang daripada Akak Maiza sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa yang original dulu. Cik, ini ada orang belanja. Ada orang belanja. Tak payah
Masya Allah, sedap. Dia punya tepung memang rangup. Memang sedap. Dan baloi. Sempoi padu. Pedas secukup rasa. Memang sedap. Okey, ni cendawan tiram. So, tengok ni. Memang sedap. Kalau makan cendawan ni, takut tak boleh berhenti. So, sedap rasa. Ini kalau saya cicah cheese ni, oh ya Allah, lagi sedap. Tak boleh berhenti ya. Memang sedap. Dia punya tepung tu memang sempoi lah. Hampa kena try. Hari ni kita nak buat kenduri. Akak belanja je semua dia orang. Tapi akak kena tulis. Nanti saya nak bayar. Boleh? Boleh. Boleh komen sikit. Sedap tak? Oh, sedap. Sebab kalau saya beli petang malam, dia Ui, sampai ke malam. Dia punya pedas okey kan? Dia cukup rasa kan? Ni tak payah bayar, ada belanja. sebenarnya. Ada belanja. Ada Allah, ada lain ni. Oh, okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, kejap. Sebenarnya dalam video ni dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga asbab pemberian kita ini membawa kita ke syurga, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Saya Maizah Masyur. Kalau siapa-siapa nak teringin nak makan kudak-kudak, cendawan goreng dengan enoki, boleh datang ke cendawan goreng di Jalan Sokasi, Bandar Tun Hussein On, ataupun boleh Google Map Maizah Masyur Retail Shop. Saya nak minta tolong satu je kakak. Saya nak beli semua ni. Semua. Betul? Betul. Semua yang mana? Yang Semua yang belum masak, yang kat sini semua saya nak beli. InsyaAllah. Boleh. Boleh. Tapi bila ada orang datang, akak bagi je percuma. Baru akak nak goreng pun tak apa. Akak jangan goreng sekarang. Tak mampu saya nak beli mak balik semua tu. So, Kalau ada orang datang, akak bagi je percuma terus. Akak boleh kira kan berapa semua? 120. RM120? Betul? Betul. Saya genapkan 100.5 boleh? Boleh je Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Di sini banyak kan, Cik? Banyak sangat. Cukup tak? 100.5 kan? Saya 100.5, Cik. Yang lain hadiah. Ada 700 kat dalam tu. Banyak kan? Tak apa, yang lain hadiah. Boleh? Mana tu ke? Hadiah ni daripada FS Channel dan juga Yayasan Makfirah. Okey. Banyak kan, Cik? Okey. Tak apa, didoakan untuk akak, adik dan sekeluarga dipermudahkan urusan. Perniagaan akak ni yang penting kekalkan momentum. Okey? Okey? Jangan sedih. Adik. Adik kat belakang. Pujuk lah kakak. Okey? Semoga perniagaan akak terus maju jaya. Cita-cita akak nak jadi peguam dan dapatkan food truck tu, saya doakan tercapai.